secara prinsip ni prinsip yang saya yakin semua orang patut boleh agree. Pertama, menjadi tanggungjawab kepada semua orang untuk mencari pencipta. Ni kalau kita start from the very basic lah. Biasanya jarang kita start dulu ni, tapi dah nak build up. Boleh terima Maksudnya Allah dah memberikan petanda-petanda yang cukup untuk semua orang. Jadi responsibility dia untuk cari siapakah pencipta ni. Maknanya kalau ada orang yang sengaja tak cari, dia bersalah. Boleh terima. Bila kita cakap tanggungjawab, maknanya you have to perform this. Second, once kita dah settle yang ni, menjadi tanggungjawab untuk amalkan apa saja suruhan Allah. Ni tanggungjawab semua orang. Boleh terima ataupun ada yang dah tak boleh terima? Boleh terima Now, daripada apa yang kita dah bincangkan selama ni, manifestasi daripada ini, datang ayat ni. Tanggungjawab untuk berdakwah. Okey, kat sini start tanya secara serius. Adakah kat sini semua dah accept memang dah level tanggungjawab ataupun belum? So belum tu macam pahala tambahan apa tu, maknanya belum lah. Tapi tanggungjawab maksudnya you have to do it. Terima ke? Based on dalil-dalil semua? Terima. Now, based on this, kalau kita terima, yes, kena dakwah. Dan based on kefahaman-kefahaman yang kita dah bincang, dakwah tu nak capai apa in the end dan sebagainya, semua level-level tu unavoidable. Kalau kita kata tanggungjawab untuk berdakwah, jadi tanggungjawab juga untuk berjamaah demi dakwah. Okey, boleh terima ke tak boleh terima? Baru. Tapi based on penceritaan sebelum ni, boleh faham ke rasionalkan apa segmen ni? Maksudnya, if kita kata tanggungjawab untuk dakwah, dan dakwah ni nak capai benda yang impossible bila buat seorang-seorang, dia jadi macam, untuk laksanakan tanggungjawab tu, aku kena berjamaah lah. Dia jadi gitu. Dia, sebab tanggungjawab aku untuk buat benda ni, tapi benda ni tak boleh buat seorang-seorang. Sebab takkan sampai ujung tu kan. So, rationally gitu. Dia benda ni hanya akan susah untuk orang terima kalau dia tak accept dakwah tu. Contoh kalau dia faham dakwah tu yang umum je, kena sebar salam semua tu, yang tu seorang pun boleh buat. Tapi once kita kata kena tegakkan negara lah, khalifah apa semua tu, that's beyond capacity seorang. Dia memang kena structured dan very organized dan sebagainya. Hence datangnya tanggungjawab. Okey, kalau okey, so boleh terima sebab ni bukan sesi, again, bukan sesi just lontar dan buat-buat terima, tapi sebab dia based on kita faham dan yakin tak. Okey, kalau kita terima benda ni dan dia jadi tanggungjawab untuk cari jemaah yang diyakini dan serasi untuk diri bersama lah. Saya guna dua word kat situ diyakini dan serasi sebab